Pencarian terhadap Muhammad Hassan berusia 24 tahun kini menjadi fokus utama pihak polis selepas lelaki warga Pakistan itu berjaya meloloskan diri dalam satu insiden yang mencetuskan kebimbangan orang ramai. Dia bukan sekadar tahanan biasa, sebaliknya diklasifikasikan sebagai individu berbahaya berikutan penglibatannya dalam beberapa kes jenayah serius termasuk kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, rompakan berkumpulan serta kesalahan imigresen. Suspek sebelum ini merupakan tahanan reman telah dibawa ke Mahkamah Shah Alam bagi menghadiri prosiding perbicaraan melibatkan pertuduhan-pertuduhan terhadapnya sebelum insiden melarikan diri berlaku pada hari yang sama. Pada 23 Julai 2025, suspek didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas 5 pertuduhan membabitkan liwat, amal seksual dan rompak terhadap kanak-kanak dan remaja lelaki antara April dan Jun 2025. Suspek bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan kepadanya dalam bahasa Urdu. Suspek berdepan 2 pertuduhan melakukan persetubuhan luar tabi'i terhadap 2 remaja lelaki berusia 19 dan 15 tahun tanpa kerelaan yang didakwa berlaku pada 18 Mei dan 26 Jun 2025 di dalam hutan dan dewan di Seksyen 27 Shah Alam masing-masing pada jam 1.30 petang dan 10.05 malam. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Selain itu, suspek turut didakwa merompak wang tunai berjumlah RM230 milik seorang remaja lelaki berusia 19 tahun di lokasi dan masa yang sama serta dipercayai mengugut untuk mencederakan mangsa ketika cuba melarikan diri. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 14 tahun serta denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Dalam pertuduhan berasingan, suspek juga didakwa melakukan amal seksual terhadap kanak-kanak lelaki berusia 8 dan 13 tahun sekitar Mei dan Jun 2025 di Taman Permainan Pangsapuri di Seksyen 28 dan kawasan semak berdekatan sebuah sekolah di Seksyen 27 mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Selain itu, suspek turut berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 15(1)(c) Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan di Malaysia. Gabungan pertuduhan ini menjadikan suspek diklasifikasikan sebagai individu yang sangat berbahaya dan perlu ditangkap segera. Kronologi kejadian bermula pada Khamis 9 April 2026 sekitar jam 6 petang apabila suspek sedang dalam proses pengiringan oleh polis untuk dihantar semula ke penjara Sungai Buloh oleh cawangan pengawal pengiring Shah Alam menggunakan lori pengangkut tahanan selepas selesai urusan mahkamah pada sebelah pagi. Setibanya di perkarangan penjara khususnya di kawasan Padang Kawat, suspek diarahkan turun bersama tahanan lain. Seperti kebiasaan, setiap tahanan yang dibawa pulang ke penjara akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum melalui beberapa proses tapisan keselamatan dan pendaftaran semula. Dalam kejadian ini, suspek dilaporkan masih berada di bawah kawalan polis kerana belum diserahkan secara rasmi kepada pihak penjara. Dalam keadaan yang pada mulanya kelihatan terkawal, suspek secara tiba-tiba bertindak pantas melompat keluar dari lori berkenaan dan terus melarikan diri ke kawasan semak berbukit berhampiran kawasan kumbahan penjara Sungai Buloh. Tindakan mengejut itu menyebabkan anggota bertugas sedikit terkejut sebelum cuba mengejar, namun suspek yang sudah mempunyai kelebihan dari segi jarak berjaya memecut laju meninggalkan kawasan tersebut dalam masa yang sangat singkat. Suspek kali terakhir dilihat memakai kemeja T berwarna oranye iaitu pakaian tahanan reman serta seluar panjang hitam. Ciri ini menjadi maklumat penting dalam membantu orang awam dan pihak berkuasa mengenal pasti suspek sekiranya terlihat di mana-mana lokasi. Berdasarkan maklumat setakat 13 April 2026, pihak polis percaya suspek masih berada di dalam negara dan bersembunyi di sekitar kawasan Sungai Buloh. Malah siasatan awal menunjukkan suspek dipercayai tidak mempunyai akses kepada kenderaan dan bergerak secara bersendirian tanpa bantuan pihak ketiga buat masa ini. Operasi memburu suspek kini dijalankan secara besar-besaran dengan penglibatan lebih 100 anggota daripada pelbagai unit termasuk Pasukan Gerakan Am PGA, Pangkalan Gerakan Udara PGU dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Pencarian difokuskan di kawasan sekitar Sungai Buloh meliputi kawasan perumahan, premis perniagaan serta kawasan belukar berhampiran penjara yang berpotensi menjadi lokasi persembunyian. Dalam masa yang sama, pihak polis tidak menolak kemungkinan suspek cuba bergerak ke kawasan ibu negara
Negara Kuala Lumpur bagi bersembunyi di kawasan yang lebih padat dan sesak bagi mengelak dikesan. Bagi memperketatkan kawalan, beberapa sekatan jalan raya telah diadakan secara berkala di laluan utama keluar masuk Sungai Buloh bagi memeriksa kenderaan yang mencurigakan. Kawalan di semua pintu sempadan negara termasuk lapangan terbang, pelabuhan dan laluan darat turut dipertingkatkan bagi memastikan suspek tidak dapat meluluskan diri keluar negara. Dalam usaha melumpuhkan pergerakan suspek, pihak polis juga telah berjaya menyekat semua talian komunikasi yang dipercayai digunakan olehnya sekaligus memutuskan sebarang hubungan dengan rakan atau mana-mana pihak luar yang berpotensi membantu pelariannya. Pada masa yang sama, Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar memaklumkan siasatan dalaman turut dijalankan secara menyeluruh dengan pembukaan 2 kertas siasatan di bawah Seksyen 223 dan 224 Kanun Kesesaan. Siasatan ini bertujuan untuk mengenal pasti sama ada wujud unsur kecuaian atau ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP oleh anggota yang bertugas semasa proses pemindahan tahanan tersebut. Polis kini sedang merakam keterangan daripada anggota terlibat, pegawai jabatan penjara serta tahanan lain yang menjadi saksi bagi mendapatkan gambaran sebenar kejadian dan mengenal pasti sebarang kelemahan dalam pengendalian situasi berisiko tinggi seperti ini. Setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat berkaitan kes tersebut. Bagaimanapun, terdapat individu tertentu yang telah ditempatkan di bawah status tugas tidak aktif sementara siasatan lanjut dijalankan. Orang awam dinasihatkan agar tidak mengambil tindakan sendiri sekiranya terserempak dengan suspek kerana risiko yang tinggi terhadap keselamatan. Sebaliknya, sebarang maklumat perlu disalurkan kepada pihak berkuasa melalui saluran rasmi bagi membantu usaha memburu dan menangkap suspek dengan selamat. Pada masa yang sama, orang ramai diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membantu melindungi suspek. Tindakan sedemikian boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 216 Kanun Kesesaan. Walaupun operasi memburu dijalankan secara agresif, perhatian turut tertumpu kepada detik awal kejadian yang dilihat agak janggal berdasarkan rakaman CCTV yang tular. Video berdurasi kira-kira 30 saat itu yang tersebar di media sosial memaparkan detik dramatik apabila suspek dilihat melompat keluar dari lori dan berlari merentasi kawasan lapang padang kawat dengan kelajuan tinggi manakala beberapa anggota polis cuba mengejar dari belakang. Namun begitu jelas kelihatan bahawa terdapat sedikit kelewatan dalam reaksi awal anggota bertugas sekaligus memberi ruang kepada suspek untuk melarikan diri dengan lebih jauh sebelum usaha mengejar benar-benar dilakukan. Terdapat persepsi bahawa anggota polis seolah-olah lambat bertindak dalam beberapa saat pertama selepas suspek melompat keluar dari kenderaan. Kelewatan singkat itu memberi kelebihan besar kepada suspek untuk melarikan diri dengan pantas dan seterusnya menghilangkan diri. Keadaan ini mencetuskan pelbagai spekulasi dalam kalangan masyarakat termasuk dakwaan bahawa situasi ketika itu seolah-olah anggota polis dipukau kerana tidak bertindak sepantas yang dijangkakan dalam situasi berisiko tinggi. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia memaklumkan pihaknya sedang meneliti kesahihan serta sumber asal rakaman CCTV yang tular. Menurut kenyataan tersebut, aspek keselamatan institusi pemulihan sentiasa menjadi keutamaan. Justeru sebarang kelemahan yang dikenal pasti akan diperbaiki dan tindakan sewajarnya akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati cuai atau melanggar peraturan. Walaupun dakwaan tersebut belum disahkan dan masih dalam siasatan, ia menjadi antara sudut penting yang sedang diperhalusi oleh pihak berkuasa dalam siasatan dalaman. Segala kemungkinan termasuk faktor kecuaian, kelemahan SOP atau situasi luar jangka sedang diteliti bagi memastikan punca sebenar dikenal pasti. Apa yang pasti, kelewatan tindak balas pada detik kritikal itu telah memberi peluang kepada suspek untuk meluluskan diri dengan mudah sekaligus menjadikan operasi memburu kini lebih mencabar dan memerlukan pelibatan pelbagai agensi secara berterusan. Sekian.